Dengan segala hormatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Rain Hadif bin Muhammad Hafiz dan saya Muhammad Ali Sabri bin Abdul Hafiz. Kami dari Sekolah Kebangsaan Siti Tok Bandar. Selamat datang ke Talent Show Sains 2025. Hari ini kita akan menyaksikan satu konsep hebat, iaitu fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Jom kita saksikan. Tolong! 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 Oh tidak, aku lapar. Aku perlukan tenaga. Siapakah yang boleh menolongku? Kalau tidak, aku akan mati. Kalau aku mati, manusia dan haiwan tiada tempat untuk berlindung. Hello pokok, saya Matahari. Saya berikan kamu cahaya dan tenaga. Kalau saya tak ada, dunia ini akan gelap. Saya tak boleh tolong kamu pokok. Naya kau pokok. Tanpa awak, siapalah saya? Tapi saya perlukan air dan karbon dioksida. Pokok-pokok, saya air. Saya datang dari akar kamu. Saya sedia membantu. Dan saya karbon dioksida datang dari udara. Saya melalui stoma daun kamu. Dan saya klorofil. Awak perlukan saya juga untuk menjalankan fotosintesis. Terdapat cahaya matahari, air, karbon dioksida dan klorofil, saya boleh menjalankan fotosintesis. Saya menghasilkan glukosa untuk tenaga dan oksigen untuk semua makhluk hidup. Hai semua, saya Oksigen. Terima kasih kepada fotosintesis. Kita boleh bernafas dengan gembira. Fotosintesis bukan sahaja memerlukan untuk kita, tetapi untuk kita juga. Kesimpulannya, fotosintesis memerlukan air, karbon dioksida, klorofil dan cahaya matahari. Mari kita menyanyi sama-sama. Matahari bersinar terang, pokok hijau pun senang. Air dari akar naik ke daun, karbon dioksida masuk tanpa bunyi. Fotosintesis hebat sungguh, beri oksigen sihat tubuh. Glukosa jadi tenaga, tumbuhan kuat, bumi bahagia. Daun hijau buat kerja hebat, tenaga disimpan cepat-cepat. Terima kasih tumbuhan hijau, jaga alam jangan kacau. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tepukan kepada peserta.